Hai, salam sejahtera. Saya Habib Hafiz Istel NST akan berikan tutorial cara create YouTube channel, sign up atau sign in. Let's go! Alright, tutorial ini adalah untuk rakan-rakan yang contohnya beli handphone baru. Okey, boleh install daripada Play Store, ataupun anda nak buka tambah lagi akaun ataupun channel YouTube sedia ada. So kita memerlukan email ataupun Gmail. Okey, macam saya dah ada satu. Okey, so saya nak tambah. So apa yang perlu saya buat adalah saya pergi ke senarai email saya, klik salah satu email yang saya nak guna. Okey, kemudian kita pilih. Setelah itu buat pengesahan di Google. Okey, so kita masukkan kita punya pattern handphone untuk pengesahan. Kemudian sistem Google akan minta email recover. So kita boleh masukkan email lain. Okey, sekiranya ada apa-apa notification daripada YouTube, mereka akan hantar ke email recovery. So kita typekan, teruskan saja. Okey, kemudian kita masukkan nombor telefon kita, pilih negara, contohnya Malaysia. Alright, masukkan nombor telefon kita. Sila lakukan save. Kemudian proses seterusnya adalah masukkan alamat tempat tinggal. Sila save. Kemudian anda boleh pilih maps sekiranya perlu. Seterusnya kita boleh pilih sama ada kita ingin melanggan plan YouTube ataupun dismiss ataupun tidak mahu. Seterusnya login semula ke channel YouTube, pilih akaun kita tadi, tik di situ. Setelah anda berjaya, okey, apa yang perlu anda buat adalah untuk set up akaun channel kita, seperti masukkan kita punya maklumat, iaitu okey, pilihan nama kita, okey, ataupun boleh masukkan gambar, buat pemilihan di dalam galeri, pilih yang cantik-cantik, okey, dan pastikan ianya adalah gambar anda lah sebaiknya. Okey, nak guna gambar lain pun boleh. Alright, setelah itu save. Okey, kemudian pastikan pemilihan nama anda apa. Kalau anda nak set up, nak edit kat sini pun boleh. Alright, so apabila anda dah buat tu semua, okey, maksudnya anda telah berjaya mempunyai channel YouTube. Okey, gambar anda pun dah tertera di situ. So selepas itu anda dah boleh create video dan upload di YouTube. Semoga bermanfaat.